Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami akan menjelaskan mengenai dengan analisis dan kajian bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 5. Terlebih dahulu saya akan menerangkan mengenai dengan pengenalan. Seperti kita sedia maklum, Al-Quran ini merupakan panduan dalam kehidupan seharian kita. Al-Quran ini bukanlah sekadar untuk membaca, tetapi perlu dititik beratkan juga mengenai dengan tajwid. Hal ini dikatakan demikian kerana membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul ini merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. Agar apa? Agar bacaan sering terpelihara daripada kesalahan yang boleh mengubah makna ayat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila", yang bermaksud dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayat ini jelas menunjukkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar membaca Al-Quran ini secara perlahan, teratur dan mengikut kaedah bacaan yang betul. Bacaan secara tartil ini bukan sahaja menuntut ketepatan dari segi sebutan, malah menggalakkan pembaca ini untuk memahami, menghayati setiap bacaan itu dan membacanya secara bertajwid. Sehubungan dengan itu, kami telah menjalankan satu kajian bagi menilai tahap pembacaan Al-Quran dalam kalangan responden, yang mana kami memilih para pelajar daripada pelbagai fakulti, dan penilaian ini memberi tumpuan dari aspek makhraj huruf, sifat huruf, penguasaan tajwid, waqaf dan iqtida, dan kelancaran bacaan secara keseluruhan. Oleh itu, membaca Al-Quran secara bertajwid ini adalah wajib. Bagi sesiapa yang ingin membaca Al-Quran, wajib ke atasnya mempelajari ilmu tajwid yang asas, dan ini mengelakkan apa? Mengelakkan daripada tersilap membaca Al-Quran yang boleh membawa kepada perubahan lafaz dan makna. Akhir sekali, amalan membaca Al-Quran ini bukanlah sahaja meningkatkan kualiti bacaan, malah membantu penghayatan, kefahaman dan pengamalan ajaran Al-Quran ini secara lebih berkesan dalam kehidupan seharian. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الحسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها
rujum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wana Fitrah binti Muhammad Nasir. Nombor kad matrik D202511170005. Baiklah, saya akan menerangkan tentang dapatan umum analisis yang kami lakukan. Yang pertama adalah tahap penguasaan bacaan keseluruhan, yang mana tahap bacaan responden secara umum baik hingga cemerlang. Kebanyakan daripada mereka mampu untuk baca secara lancar dan hanya segelintir sahaja yang tidak mampu membaca surah Al-Mulk dengan lancar. Kedua pula, kesalahan yang paling dominan yang kami dapati adalah makhraj huruf dan sifat huruf, yang mana majoriti responden ini tidak mampu untuk menyebut huruf dengan tepat, yang mana huruf yang hampir sama makhraj dan sifat huruf seperti huruf za dan huruf zai, dan juga huruf kha dan huruf qaf, yang mana punca utama adalah makhraj dan sifat huruf ni sering dianggap remeh dalam pembelajaran Al-Quran. Selalunya pembelajaran akan menekankan nun sakinah dan juga mim sakinah. Yang ketiga adalah penguasaan hukum tajwid. Kerana kesalahan yang paling ketara adalah melibatkan hukum dengung, iaitu seperti idgham al-ghunna dan juga ifa hakiki. Seterusnya panjang dan pendek bacaan, iaitu mad asli. Seterusnya pula waqaf dan ibtidak, yang mana aspek ini merupakan yang paling cemerlang berbanding aspek yang lain, dan juga responden mampu berhenti dan memulakan bacaan di tempat yang. Seterusnya, kelancaran dan irama bacaan. Tahap penguasaan tidak sekata antara responden, kerana ada sebahagian responden yang membaca dengan tidak lancar dan majoriti menunjukkan kelancaran yang baik hingga cemerlang. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan bacaan daripada segi faktor psikologi, yang mana keyakinan diri responden rendah dan motivasi yang lemah yang boleh menyebabkan kebanyakan pelajar kurang minat untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Seterusnya, daripada faktor pedagogi pula, pendedahan ilmu Al-Quran itu tidak mendalam, yang mana hanya menekankan tajuk yang asal sahaja, seperti nun sakinah, mim sakinah dan juga tajuk-tajuk yang lain. Akhir sekali adalah latar pendidikan. Majoriti responden ni bukan daripada bidang pendidikan Islam atau bidang pengajian Islam, dan juga menyebabkan pendedahan kepada bacaan Al-Quran secara mendalam tu adalah terhad. Seterusnya, kita lihat perbandingan antara responden. Setelah kami melakukan penelitian, makhraj huruf terbaik adalah responden 1, 6 dan 10, manakala kesalahan sifat huruf yang paling ketara adalah responden 3, 6 dan 8. Seterusnya, penguasaan tajwid paling cemerlang responden 1 dan 2, waqaf dan ibtidak pula aspek paling cemerlang secara keseluruhan, yang mana responden mampu waqaf dan ibtidak dengan baik. Akhir sekali adalah kelancaran dan irama, yang mana majoriti cemerlang dan hanya sebahagian sahaja yang kurang konsisten dalam bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan meneruskan pada bahagian cadangan penambahbaikan ataupun cadangan intervensi. Pertama sekali, kita melakukan talaki bersama guru yang mahir, di mana guru itu dapat melihat kita punya cara sebutan bagi setiap huruf itu secara langsung. Jadi daripada cara itulah kita dapat membetulkan bacaan kita dengan lebih tepat. Dan seterusnya, kita boleh melakukan latihan bacaan secara berulangan, iaitu yang dikenal sebagai tikrar, di mana pengulangan ini kita boleh lakukan dekat huruf-huruf yang lama, dan dari situ kita dapat membezakan antara huruf-huruf yang lebih kurang sama seperti huruf za dan za. Akhir sekali, kita boleh lakukan kelas tasmik berkumpulan atau secara beramai-ramai, di mana dalam kelas tersebut kita dapat berkongsi bacaan bersama orang lain, dan dari situ kita dapat membantu antara satu sama lain dalam membetulkan bacaan supaya bacaan tersebut lebih teratur dan lancar. Seterusnya, saya akan membatangkan hasil refleksi kami berdasarkan temu bual seramai 10 orang pelajar daripada kalangan usia. Statistik ini dilakukan dibentuk jadual untuk mengetahui penguasaan setiap pelajar, yang mana merangkumi 5 kategori, iaitu antaranya adalah melihat dari segi makhraj, sifat, tajwid, waqaf dan ibtidak serta kelancaran dan irama bacaan. Tujuan refleksi ini adalah untuk menganalisis kesalahan bacaan Al-Mulk berdasarkan analisis statistik jadual yang diperoleh. Kategori yang pertama bagi makhraj huruf ialah sebanyak 7 orang responden berada pada tahap baik.
manakala 3 orang pelajar berada pada tahap sederhana. Kategori yang kedua, bagi sifat huruf mempunyai 7 orang yang berada pada tahap sederhana manakala 3 orang berada di tahap baik. Seterusnya, pada kategori yang ketiga bagi tajwid, seramai 2 orang berada tahap cemerlang, 5 orang berada pada tahap baik dan 3 orang berada tahap sederhana. Setelah itu, kategori yang keempat, bagi kategori wakaf dan ibtidak, semua responden berjaya menguasai dengan tahap cemerlang. Dan sekali, kategori bagi kelancaran dan irama bacaan, seramai 6 orang responden memperoleh tahap cemerlang, 2 orang berada tahap sederhana dan 1 orang berada tahap baik sahaja. Responden yang berada pada tahap baik menyatakan mereka mempunyai kesalahan pada makhraj. Seluruh pelajar yang berada tahap sederhana majoriti dalam kategori sifat huruf, manakala pelajar yang berada pada tahap cemerlang majoriti pada kategori bagi kelancaran dan wakaf dan ibtidak serta kelancaran dan irama bacaan. Dan statistik ini dapat melihat perbandingan dengan lebih jelas dan sistematik terhadap tahap pembacaan masing-masing. Begitu, kekurangan analisis ini ialah bilangan responden yang terhad serta penilaian yang tidak menggunakan rubrik pemarkahan yang lebih terperinci. Oleh itu, cadangan penambahbaikan ialah dengan melatih mereka memfokuskan pada bimbingan bacaan secara berkala dan ataupun mengadakan kelas perkara lagi bersama guru untuk memantapkan lagi penguasaan mereka mengenai hukum tajwid. Kesimpulannya, hasil analisis ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar masih memerlukan bimbingan dalam bacaan Al-Quran khususnya dalam penguasaan tajwid dan makhraj huruf. Dengan pelaksanaan ini, penambahbaikan yang telah dihasilkan dapat mempertingkatkan lagi dalam tajwid di samping melahirkan pelajar yang mahir serta fasih dalam membaca Al-Quran. Terima kasih.